Sorotan berita setakat jam 8 malam Isnin 20 Julai 2026. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, siasatan berhubung pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan atau KWAP dalam e-fishery yang dilapor kerugian 200 juta ringgit perlu turut diteliti bermula dari penilaian dan keputusan dibuat panel pelaburannya. Khamis lepas, Kementerian Keuangan menerusi jawapan bertulis di Parlimen mengesahkan KWAP menjadi mangsa penipuan terancang dalam pelaburan susulan manipulasi laporan keuangan oleh pihak pengurusan di e-fishery, sebuah syarikat teknologi aquakultur Indonesia. Ahli Parlimen Kuamut dari GRS, Masyung Banah mencadangkan kuota subsidi diesel bagi kawasan luar bandar di Sabah dinaikkan daripada 200 liter kepada 500 liter sebulan bagi menampung keperluan perjalanan jauh. Masyung berkata kuota sedia ada tidak memadai bagi kawasan pedalaman kerana penduduk dan wakil rakyat perlu menempuh perjalanan selama berjam-jam hanya untuk ke pusat bandar. Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin berkata, tindakan Barisan Nasional mengadakan Pakatan Politik dengan Perikatan Nasional pada PRN Negeri Sembilan perlu dilihat Pakatan Harapan sebagai amaran. Khairi bertegas akar umbi BN melihat Kerajaan Persekutuan kurang peka terhadap sensitiviti orang Melayu selain gagal menunaikan beberapa janji yang dibuat sebelum ini. Jabatan Peguam Negara mengarahkan satu inkuest diadakan bagi menyiasat kes kematian 3 individu dalam insiden tembakan di Durian Tunggal, Melaka selepas mempertimbangkan keseluruhan keterangan dan dapatan siasatan polis. Dalam kejadian awal pagi 24 November tahun lalu, G. Logeswaran, M. Puspanathan dan M. Puvaneswaran maut ditembak dalam operasi polis di sebuah ladang kelapa sawit di Durian Tunggal selepas seorang daripada mereka didakwa menyerang anggota polis dengan parang menyebabkan kecederaan parah di lengan. Pengurus Khidmat Pelanggan CIMB Cawangan Taman Tun Dr. Ismail Azizan Hassan hari ini memaklumkan pada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa pengasas Fashion Valley, Vivi Yusof dan suaminya Fazaruddin Shah Anwar bertindak memindahkan 8 juta ringgit daripada Fashion Valley sebagai wang pendahuluan kepada syarikat 30 Maple Sendirian Berhad pada 21 Ogos 2018. Kurang 2 minggu, sebanyak 10.21 juta ringgit dikesan dikeluarkan dari 30 Maple Sendirian Berhad dan 5 juta ringgit dimasukkan semula pada hari yang sama. Namun dikeluarkan keesokannya dengan catatan dividen interim Fazaruddin Shah. Prosiding ditangguhkan ke Rabu selepas peguam mewakili kedua-duanya bercuti sakit. Demikian sorotan berita untuk malam ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini.